Okey, soalan dia ialah apakah keutamaan yang dinyatakan dalam hadis yang dibacakan oleh sahabat anda tadi? Dua keutamaan. Cepat. Dua keutamaan yang dinyatakan di dalam hadis tadi. Apa itu? Boleh? Cepat. Cepat. Masa kita berlalu. Saya ulang balik. Berikan dua keutamaan. Okey. Najib. Pertama sekali kebersihan anggota diri. Yang kedua adalah sabar. Kebersihan anggota diri dan kesabaran. Okey, dia banyak. Okey, terima kasih. Duduk sini dulu. Okey, soalan yang kedua. Hadis yang ke-23 tadi banyak cerita tentang solat, tentang sedekah. Soalan dia, last sekali, siapakah yang meriwayatkan hadis tadi? Siapakah yang meriwayatkan hadis tadi? Ya? Baik. Lagi. Benar ke? Ada gini. Bukan tak betul. Kau kata tepat. Okey, terima kasih. Jawapan awak ke tu? Tak. Jauh punya. Orang Melayu periwayat hadis. Subhanallah. Mana ada? Lagi kat cepat kat. Satu lagi dah berjalan. Jatuh lupa kat nyanyi dah. Okey. Periwayat hadis tu lelaki dah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, tepat dan okey. Imam Muslim. Mana pakai Najib di sini? Okey, dijemput PKM untuk menyampaikan cendera hati. Pertama, Muhammad Najib. Okey, yang pelajaran kedua, Cik Nur Sahida, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, terima kasih kepada KM dan saya kembalikan semula kepada Ustazah. Terima kasih Ustaz Tajuddin atas kelolaan kuis. Dengan ini saya serahkan kembali majlis kita dengan menjemput Cikgu Nikra.